Ni apa ni, patutlah dia ni ditolak oleh orang di pembiayaan kepada Kampung Baru Cina untuk penambahbaikan kepada penjajah dan juga usahawan semua. Kita setuju yang tu. Tak ada masalah. Tapi dalam RMK 13 ni secara jelasnya tidak ada satu spesifik pembangunan untuk Bumiputera yang mana bila kita tahu peristiwa 13 Mei salah satu elemen, salah satu sebab yang menyebabkan berlakunya peristiwa 13 Mei adalah kerana tekanan ekonomi kepada kaum Bumiputera. Maka wujudlah RMK 1 sehingga sekarang 13 untuk nak imbang balik pendapatan dan juga ekonomi negara antara kaum ini. Adakah kerajaan sekarang ini nak balik kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Mei 13 ini akan menyebabkan negara Timbalan kita Speaker, akan standing menjadi order, buruk. Timbalan Speaker. Dah, you duduk loh. Timbalan Speaker, saya telah dengar tadi Yang Berhormat Pendang berbahas mencelah Yang Berhormat Larut mengatakan bahawa rancangan Malaysia ke-13 ini seolah-olah berat sebelah, tidak memberi keutamaan kepada Bumiputera, memberi keutamaan kepada kaum Cina dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang akan menyebabkan perasaan bersakit-sakit hati. Di mana Pendang Ini tenang ni. No. Tak sebut apa yang saya kata. Pendang Lutong. Jadilah perangai lama tu. Pendang kamu telah- sebab tu orang di AP pun tak terima kamu dah. Pendang. Kamu kalah si tambah kami orang luar. Saya mohon beliau menarik balik kenyataan-kenyataan itu dan meminta maaf. Takkan itu saya resis bila sebut Bumiputera resis. Sebut Cina tak apa. Apa ni patutlah dia ni ditolak oleh orang di AP.